Dah setiap tahun keluar special edition. Dah tak special namanya tu. Betul tak? Betul tak? Perbezaan special edition yang lama dan juga special edition yang baru. Nak tahu? Jom tengok sampai habis. Kalau yang lama pun special edition, mestilah dari segi colour dia. Yang lama, dia campur warna grey dengan warna brown. Yang ni pula warna baru. Dia warna royal maroon. Warna dia macam nak ke warna coklat-coklat sikit. Dan juga ada campuran warna gold. Kita perempuan kan suka emas. Yang kedua, of course lah, daripada stiker dia. Yang lama, special edition dia dekat sini, Y15 dekat sini dan juga Yamaha dekat bahagian bawah. Yang baru pula, semuanya dekat sini. Y15 dekat sini, special edition dia pun dekat sini. Tapi, Yamaha dia belah tepi. Apa belah tepi pula ni? Special edition dia ni ada dua tone tau. Warna gold dan juga warna merah. Ni lah special dia. Ini bahagian sisi dia. Yang lama ada emblem dekat atas dan juga special edition dekat bahagian bawah. Yang baru ni pula emblem dekat atas tapi special edition dia hilang. Emblem yang lama warna hitam, yang baru warna emas. Yang lama monoshock warna hitam, yang baru warna merah. Dari segi performance semuanya sama je. Senang betul diorang buat kerja ya. Setiap pembelian korang akan dapat barcode charging port dan juga cap. Kalau korang berminat motor ready stock, korang boleh join live saya ataupun isi form dekat bawah.